pecat je YB Hassan Karim ni. Dia kan orang PKR. Tapi kenapa dia tak sokong PMX? Kenapa dia melawan PMX dalam parlimen? Ini komen yang aku baca lah. Okay, yang suruh pecat YB Hassan Karim ni. Aku nak tanyalah, yang komen-komen macam gini kan, yang datangnya daripada orang Melayu sendiri ni. Kenapa engkau tak bersuara, tak berkokok time DAP melawan PMX pasal isu arak? Kenapa engkau nak berkokok time YB Hassan Karim bersuara untuk isu rakyat dan negara? Kepada YB Hassan Karim, saya anak muda yang salute YB. Saya memang kagum dengan keberanian YB. Memang terbaik. YB antara orang yang saya perhatikan yang tak ikut je. Tak ikut terunjuk macam pembaris je kan. Betul apa yang YB buat. Yang baik memang YB akan sokong. Tapi yang YB nampak benda tu ada masalah yang akan mendatangkan masalah kepada negara dan rakyat, memang YB wajib untuk tegur. So pemimpin macam ni yang kita cari. Tahniah kepada orang-orang Pasir Gudang yang memilih YB ni. Dan YB Hassan Karim, tak perlu risau, tak perlu takut andai kata anda hilang jawatan pada hari ni. Sebab bagi saya selaku anak muda ni, walaupun YB akan hilang, andai katalah hilang jawatan, tapi di mata saya YB tidak hilang maruah. Dan kalau YB jadi pembangkang pun, saya harap YB lah jadi ketua pembangkang. Dan untuk menteri yang cakap perjanjian dagang ni memang kena sign. Kalau tak sign, kita akan ada masalah tarif ni kan. Kalau anda cakap macam tu, maksudnya anda sendiri tak yakin lah yang Malaysia ni boleh berdikari dan maju dari segi ekonomi tanpa bergantung dengan kuasa barat. Kalau anda sendiri cakap macam tu, kalau anda sendiri nak bersandarkan Malaysia ni bersandarkan kepada ekonomi US, dan anda tak ada kredibiliti lah untuk jadi menteri. Jangan cakap anda hebat. Menteri yang hebat, dia akan nego tanpa menyerahkan tengkuk kita dekat US, tanpa menyerahkan semua hasil negara kita dekat US buta-buta macam tu je. Hanya sekadar nak dapatkan tarif yang rendah sikit. Kalau menteri yang hebat, dia boleh nego, dapatkan tarif yang rendah dengan timbal balik yang lebih relevan lah. Memanglah member tu datang berjoget-joget, dan berjoget-joget juga dia balik dengan bawa hasil yang lumayan daripada negara kita ni. Kalau korang kata Malaysia akan lebih maju lagi lepas ni, selepas ini, itu benda yang belum jadi. Tapi hakikat pada perjanjian yang sekarang ni, kita ni dah kena keluarkan dana yang besar untuk kepada US ni. Kita dah kena bagi setiap tahun pula tu. Benda yang nak jadi, yang bakal-bakal ni lagi belum lagi jadi lagi ni.